Pendapat hidup di bawah kerajaan Madani tak pasti guys. Sebab aku tak kisah aku berada di kerajaan mana sekalipun sebab tidak mempengaruhi aku secara signifikan. Kecuali lah esok tiba-tiba kerajaan ni bertukar jadi kerajaan komunis. Yang tu aku kisah. Sebab apa? Sebab impact dia terlampau besar. Aku tak boleh berniaga. Yang tu aku kisah. Adapun kalau esok parti ni masuk, parti ni jadi kerajaan PAS, Pakatan Harapan, lebih kurang guys. Diorang bukan komunis pun. So apa beza guys? Adakah korang rasa dengan tukar kerajaan korang jadi kaya atau tiba-tiba banyak duit? Tak. Percayalah guys, kerajaan mana pun yang naik pada pilihan raya yang akan datang, dia takkan mengubah nasib kau. Kalau kau miskin, kau akan tetap miskin. Maybe kerajaan tu boleh bagi bantuan sikit RM600 setahun. Tu je at best. And still korang takkan berubah, still akan struggle. So instead of ubah kerajaan, ubah diri korang. Buat bisnes, belajar berniaga, ubah diri korang jadi kaya instead of ubah kerajaan. Jangan ubah orang lain guys. Jangan salahkan kerajaan, salahkan diri korang, ubah diri korang. Jangan harapkan kerajaan untuk ubah nasib korang, ubah nasib korang sendiri. Setuju tak? Logik tak? Korang loser asyik sikit-sikit untuk kerajaan.